Assalamualaikum, selamat datang ke channel Yop Misai. Mana yang belum subscribe, boleh subscribe Pak Yop sekarang untuk anda terus mendapatkan info yang terbaru, terkini, tepat, betul dan sahih. Mana yang dah subscribe, diucapkan jutaan terima kasih. Okey, Pak Yop nak sharing bermula besok 1 Julai 2025 kepada mana-mana pemandu bas dan penumpang bas ekspres maupun persiaran wajib memakai tali pinggang keledar. Kalau anda tidak memakai tali pinggang keledar, anda boleh dikenakan tindakan saman. So, kepada semua pemandu-pemandu juga diberi untuk mengingati, maklum kepada penumpang-penumpang untuk memakai tali pinggang keledar. Kalau penumpang tak pakai tali pinggang keledar, tanpa peringatan daripada pemandu, anda juga akan dikenakan tindakan saman oleh JPJ. So, mana-mana kenderaan bas persiaran ataupun bas ekspres yang tahun dibuat bermula daripada 2020, Januari 2020, wajib memakai tali pinggang keledar kepada pemandu dan penumpang bas ekspres. Okey, itu saja perkongsian Pak Yop kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.